ada di sini pagi ni di PJ 1/32 di restoran Abu Bakar, bertentangan dengan Petronas dan Shell dan KFC. Okey, kalau tiada keberatan, datanglah. Tidak saya saja minum dan tengok keadaan sahabat. Assalamualaikum. Hari ini surprise untuk saya sebab Tuan Rozaidi datang ke siapa nama tempat ni? Park Avenue. Park Avenue 1120 dan kami akan keluar bersama untuk sarapan. Okay, ready? Okay. So pagi ini kami ronda di kawasan DJ. Ronda-ronda cari makan. Kami telah pun selesai menikmati wadah breakfast di kedai nasi lemak Angah di Taman Sri Sentosa. Macam mana tuan makanan tadi? Memang terbaik kenangan di negeri Perak. Yuk datanglah kat sini. Datang sini kita pun kena orang Perak kat tadi. Orang Perak. Mantap. Sambal bagus. Sambal dia tubing. Apa tubing tuan? Alright, alhamdulillah. Gembiralah saya hari ni. Alright, satu gambar.